Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan al-mau'udah ditanya, dengan dosa apakah dia dibunuh? Kata Ibnu Katsir, antara tokoh ulama tafsir, al-mau'udah ialah anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup kerana ibu bapanya membenci anak-anak perempuan. Ini keadaan pada zaman jahiliah dahulu. Mereka tak gemar anak-anak perempuan. Maka pada hari kiamat, anak-anak kecil ini akan ditanya tentang atas dosa apakah mereka telah dibunuh sebagai ancaman terhadap pembunuh-pembunuh mereka. Zaman jahiliah dahulu, diorang tak suka anak-anak perempuan. Tuan-tuan, kenapa agaknya? Dikatakan kerana anak-anak perempuan waktu itu cenderung untuk membawa kehinaan kepada keluarga berkenaan, berbanding lelaki membawa kebanggaan, kemuliaan, seperti mana seorang pahlawan, seorang prajurit, seorang tokoh pembesar daripada kalangan lelaki. Tapi perempuan waktu itu dilihat cenderung membawa rasa malu. Mengapa agaknya? Kalau bukan kerana kecenderungan perempuan terjebak dalam hal-hal yang tak sepatutnya, pelacuran, menjual diri. Pada hari ini, tuan-tuan, seperti mana sepanjang zaman, banyak yang terlibat dalam pelacuran, menjual diri, lelaki atau perempuan? Perempuan. Dan ini antara yang ditafsirkan oleh ulama. Bila Allah sebut tentang pencuri, Allah kata was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Didahulukan pencuri lelaki. Berbanding kalau sebut penzina, Allah kata waz-zaniatu waz-zani, didahulukan penzina perempuan sebelum penzina lelaki. Ulama mengatakan, mengenangkan bahawa pencuri ini lebih ramai lelaki berbanding penzina lebih ramai perempuan. Jadi perempuan zaman dahulu pada zaman jahiliah dilihat sebagai susah nak jaga. Itu dia. Anak perempuan bila dia besar nanti susah nak jaga. Kemungkinan dia tak berkahwin. Kalau tak berkahwin, dia akan dia jual diri dia lah, pelacuran dan sebagainya. Jadi kesudahannya dia akan hamil, luar nikah dan sebagainya. Jadi ini semua akan membawa aib, menjatuhkan air muka keluarga dan seumpamanya. Itu keadaan 1400 tahun dahulu. Bagaimana keadaan pada hari ini? Saya kira bahawa keadaan tidak banyak berubah. Pada hari ini, jangan nak katakan anak perempuan sahaja yang dibunuh. Pada hari ini, anak luar nikah itu tak kira jantina lelaki atau perempuan, ditinggalkan dan dibiarkan. Kalau zaman dulu ditanam hidup-hidup, pada hari ini dibiarkan, ditandas awam, semoga Allah pelihara kita, dibiarkan, ditinggalkan di mana-mana. Saya kira itu lebih teruk, lebih dahsyat. Dan adanya pada hari ini, barangkali bukan di negara kita secara khasnya, tetapi di negara barat ada disebut sebagai abortion clinic, klinik pengguguran, klinik untuk nak menggugurkan bayi. Cukup tersebar di barat. Bahkan sampai barangkali saat-saat akhir, kandungan dah 9 bulan, pun menyediakan fasiliti untuk menggugurkan bayi-bayi tersebut. Justru keadaan pada zaman jahiliah dengan keadaan pada hari ini, saya melihat bahawa keadaannya jauh lebih dahsyat, jauh lebih buruk pada hari ini, dan skalanya jauh lebih luas, lebih besar. Wallahu musta'an. Semoga Allah pelihara kita semua.